Bagaimana suasana hari ini penerimaan Ordekan Umum Presiden untuk UMNO ini digantikan dengan PAS atau Pakatan Rakyat? Pandangan kita lah sebagai bukan Islam very direct, tak perlu nak macam kelirukan macam orang. Very direct. Kita tengok dua ting, yang baik dan yang buruk. Bagi kita Islam yang terbaik, kita nampak UMNO tak ikut apa yang dikendaki ataupun yang dikendaki oleh Islam. Kezaliman tak ada dalam Islam, rasuah tak ada dalam Islam. Lepas tu penyangat kata orang tidak dalam Islam. So bagi kita, sebab kita dah mula menghayati Islam, dah mula mendekat Islam, dah mula mempelajari Islam, kita dah tahu apa kebaikan Islam. So kalau kita nampak UMNO contrary, sebaliknya. Sebab itu dulu bila kita tak tahu, bila kita jahil lah kata orang, kita ingat UMNO PAS yang ekstremis, UMNO yang moderate. Tetapi sekarang is the other way around. Concept is that UMNO has become extremist, PAS has become moderate. Itu isu dia sekarang. Sebab itu bukan Islam. India 20% adalah dia masih fikiran terkungkung itu ada dalam barisan UMNO geng. 80% is already dia dah mula berfikir. So dia tengah in the context tengah fikir nak pakatan, sebab dia pun takut pada pakatan pasal apa pula. But the fact remains dia tak nak geng. The fact remains dia tak nak UMNO dah. That is the fact. Lepas tu dia tengok China, 100% kiranya establishment is gone, anti-establishment dah dia. So bagi kita menghati, kita nak Islam. So satu cara untuk Islam didirikan ataupun negara Islam didirikan hanya secara PAS. Kerana itu PAS mesti ganti UMNO. Simple as that. UMNO tidak dapat memberi kita keadilan. Very very direct. 54 tahun kita dah tengok dah. Sebab dulu kita ada platform untuk menyuarakan. Sekarang kita ada pakatan, kita ada PAS di Negeri Terengganu. So kita dah tahu, tiba masa kita untuk betul-betul kita bukan nak dengar cakap orang tau. Kita pergi ke Islam, kita rujuk pada Islam. Kita tahu apa yang UMNO lakukan itu memang memperlekehkan Islam. So kita nak UMNO, kita nak PAS gantikan UMNO, itu saja. Sebab kita tahu kalau Islam mentadbir negara, kita ada keadilan, tak perlu nak risau. That is the issue. So kita tak, there is no issue. Of course UMNO akan menggunakan semua taktik lah. Dia kata kalau Islam bagi ada hukum hudud lah. You know, bagi kita hukum hudud itu pilihan kita. Kalau kita jahat kena lah, itu biasa lah tu. Simple. Dan orang yang takutkan hukum hudud orang UMNO, bukan orang bukan Islam. That is the fact. Dia orang memang takut hukum hudud sebab dia yang penyangat, dia yang berasuah tu. Orang bukan Islam tak perlu. Selagi kita ada negara kebajikan, apa kata, percuma medical lah, percuma pelajaran, education is free, school, medical is free, kita tak perlu hudud. Sebab hudud itu pilihan kita. Kalau kita jahat kena lah hudud, that is the fact. So what's the problem? So yang kita takut sekarang, bila orang bukan Islam dah mulai menghayati Islam, dah mula keluar daripada kejahilan mereka, semua dah mula takut gagal. Sebab one of the kesan besar mereka ni lah DAP ganti PAS. Secara logiknya DAP is a small party, PAS is already ruling, baru DAP ruling Penang. Sebelum itu PAS dah ruling banyak negeri dah. There is no issue. Secara UMNO and PAS are two different entities tau. PAS itu opposition. Sekarang UMNO is government. Boleh ganti PAS. Bagi DAP untuk ganti PAS doesn't make the sense. Tak masuk akal. Sebab dia satu keluarga. Kalau ganti, it doesn't make sense. So, kalau dia cakap orang yang terbesar lah ni, orang yang tak pakai otak. Sorry for the word, but that is the orang-orang so dia jadi macam tu. Terus dia buat benda membuat orang berfikir. Tapi sekarang manusia Malaysians dia dah mula bukan minda dah. Ini semua dia tahu. Just semua isu yang dia buat sekarang itu tak masuk akal. Kalau kita fikir dari aspek intelijen, tak masuk akal.
So there is no issue untuk kita nak worry. For us, the fact remains, the non-Malays, orang bukan Melayu dan bukan Islam, akan memastikan PAS menjadi negara ini. That's it. Dari segi perkawanan, macam mana Dr. pandang UMNO PN? Okay, again coming back to Islam. Dalam Islam tak ada perkawanan tau. Very simple lah. Dalam Islam, saya tak tengok, saya dah melalui baca Quran dalam bahasa Inggeris, tak ada Melayu, India, Cina, tak ada. There is no, dia, wahai orang yang beriman. So, perkauman itu isu UMNO untuk terus kekal dalam kuasa. Sebab dia tahu kalau Melayu dah mulai sekitar 20%, hancur dia. So dia tak perlu India, dia perlu Chinese. Ini semua isu perkauman sebab dia nak kuasa Melayu. Bagi saya, dia kata kalau PAS menerjai negara, Melayu akan hilang kuasa. YB dia tu Melayu ke Cina? I want to ask a question pertama. YB Indo ni Melayu ke Cina? Bagi saya kalau penerjai negara, Melayu akan lebih berkuasa, lebih power, dan mereka akan dihormati lebih oleh bukan Melayu. That is my view lah. So perkauman is an issue raised by UMNO untuk mengekal dalam politik mereka itu, dalam kuasa itu. Dia tak ada. Kalau kita tengok 50%, 50% Melayu dah pecah. Tunggu 20-30% itu yang dia nak kekalkan itulah. So dia bawa lah isu DAP ganti PAS lah, isu all that yang tak betul. Kalau PAS menguasai negara ini, hancur orang Melayu. Kalau kita tengok statistik, orang Melayu hancur kerana UMNO. That is the basic. Kalau dia sebab orang Melayu yang tak faham, ini orang yang jahil. Di Felda, di mana dia tak ada open macam internet, dan orang dia tak ada. So dia buka minda dia. Dia tengok UMNO tu sebagai Tuhan dia. Betul lah cakap. UMNO tak ada. Islam pun tak mahu campur itu. UMNO juga. So you cannot. So dia gunakan ini. So dalam masa kita untuk terus bekerja, berusaha untuk memastikan orang Melayu faham. Sebab mereka tidak dapat. Sebab bila mereka undi ke UMNO, mereka undi calon UMNO, mereka memperlekehkan orang Islam. Itu pendapat saya. Seorang yang berrasuah, seorang yang zalim, tidak dalam Islam. Dia kena adil. Dan keadilan Islam hanya saya nampaklah dalam PAS. So that is the reason why kita sebab dulu memang bila kita kata PAS itu memang omen untuk kita. Nak pegang PAS takut. Sebab kita jahil. Sebab UMNO kita tak baca UMNO hantam PAS is extremist, potong tangan, potong kaki, semua is problem. Tapi bila dah mula jahil itu, then we realize the extremist is UMNO dengan perkauman itu. UMNO sekarang bukan satu kerajaan yang menyelesaikan masalah, dia pengacau tau. Kacau belaka. Kacau di SUK Selangor, kacau dalam isu interlock, semua dia kacau. Dia nak orang pura-pura supaya dia divide and itu juga dia punya konsep. Dia tak nak orang berpadu. Dia tak nak perpaduan kaum. Dia nak pecahkan kaum supaya dia boleh rule. That is the concept. So kita perlu, so orang bukan Islam dah nampak tu. Tapi orang lain tu kena tengok juga lah. Dia berapa nak jangan main lah. Just saya tu lah. But the reality is that lah. Sekarang you bergerak tak platform Kelab penyokong PAS Kuala Tunggang. Saya untuk UMNO berkata kuasa, dia gunakan pelbagai isu fitnah dan sebagainya. Jadi apa saranan you kepada rakyat untuk tukarkan BN dan UMNO? Kita kena duduk fikir dengan otak kita sendiri. Jangan gunakan otak orang UMNO. Fikir apa yang terbaik untuk kita, masa depan kita, masa depan anak kita. Fikir. Dalam ini kita meditate or go meditate dan tengok apa yang kita perlu. Kalau kita nak anak-anak kita nak masa depan yang cerah, yang membanggakan, kita perlu. We have to go to Islam. Sebab dalam negara ini yang the official agama is Islam. So kita kena pastikan undang-undang perundangan Islam ditadbirkan. We have no problems about that. Kita tak ada masalah tentang itu. Orang bukan Islam tak ada masalah pasal itu. So kalau kita dapat mentadbirkan perundangan Islam, the problem yang betul-betul worry, yang betul-betul lari orang UMNO. Sebab dia orang yang problem. Sebab itu dia tak nak
PAS rule the country. Lepas tu dia kata JP ganti PAS lah, supaya semua orang jangan bagi peluang pada PAS. Sebab itu kalau PAS dia is finished. Saya boleh imagine lah, what is going to happen to Kerajaan UMNO bila PAS menajuri kerajaan negara negeri. Finish. So itu juga konsep. Jadi perlu penerangan kepada orang. Yes, kita perlu setiap ahli PAS, setiap kelab penyokong ahli mesti pergi pendekatan one to one. Explain them. Sometimes macam YB kata tadi, dia orang tak peduli. Dapatkan RM20 dia cabut, RM30 cabut. Tapi kita kena betul-betul talk about the future. Kita kena bring sentiments, emotion pasal anak-anak mereka. We don't talk about politics yang takkan. People are dah macam kalau kita politik, UMNO yang berkuasa. Kita boleh cakap pasal, we talk about agama, we talk about economy, we talk about social, anak, pelajaran. Kita bincang itu satu sama satu. Dan we explain. Dan dia itu bukan. Because dalam sejarah tak ada satu parti yang kekal. So dia ada pendekatan, dia perlu ada pendekatan supaya kita go. Dia slowly dia ambil dekat dalam kes Obama, dia ambil 245 tahun untuk jadikan seorang kulit hitam jadi presiden. But ia terjadi. Kita tak perlu begitu lama lah. Next election boleh juga kita buat. So Mubarak 30 tahun. Mubarak 30 tahun. Jadi you bersedia untuk turun ke kampung-kampung di tahun ini? Yeah, we have to be ready. Dia tak ada question bersedia, kita perlu bersedia. There is no question. Kalau kita nak melihatkan negara ini atau future, masa depan negara ini sebagai yang boleh kita banggakan, kita tidak ada pilihan. It's not a matter of choice. No choice, you have to go. So tak guna kita cakap PAS ganti UMNO, PAS ganti UMNO, duduk sini minum kopi. No way. We have to go down. Any people, setiap kali you jumpa satu orang satu hari cakap pasal PAS ganti UMNO, kenapa? I think we will be successful. Terima kasih. Terima kasih.